dan Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Yang berbahagia Datuk Saudara Amirin bin Osman, Ketua Umum Bahagian Nibung Kebaru, merangkap penasihat kepada Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Yang berbahagia Datuk Osman bin Haji Ahmad, Timbalan Ketua Pengarah Mara Sektor Usahawan. Yang bermaksud Haji Dusni bin Haji Agensi MACD, Pegawai Kerajaan, Perwakilan Media Massa. Yang berbahagia Datuk Tuan-Tuan dan Puan-Puan negara hari ini yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Perasmian Program Gelas Usahawan dan Majlis Pembangunan Usahawan Daerah Sukan Pulau Selatan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan minta dunia dan izinnya juga, maka dapat kita berkumpul di majlis yang penuh bilang dan seluruh makna pada hari yang berlalu. Majlis amat berhati, merakamkan seluruh penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Nur bin Haji Omar, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, atas kesediaan meluangkan waktu untuk hadir ke majlis ini bagi menyampaikan ucapan dan seterusnya menggunakan perasmian program Gelas Usahawan Majlis Pembangunan Usahawan Daerah bagi menggunakan acara pada hari ini serta memohon keberkatan. Majlis yang bersaksi mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Zulfi Syamil Ismail untuk memimpin bacaan doa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.